parti akan jaga pakatan parti. Sebab itu saya nak katakan, kami di sebelah, sampai bila rakyat nak tengok pemimpin-pemimpin parti politik yang korup tidak dapat disingkirkan oleh rakyat. Kerana apa? Kerana mereka yang korup ini masih mendapat sokongan daripada ahli-ahli parti. Dan rakyat tidak boleh buat apa-apa kerana mereka ini sudah menang dalam pilihan raya. Jadi kali ini sudah sampai rakyat sebagai bos kepada negara ini menoktahkan isu ini. Mereka pusing-pusing, kita nak memperjuangkan dari rakyat kepada rakyat, dan perkara itu tidak mustahil sama sekali. Dan calon ini yang kita nak tampilkan bermula dengan dua calon di dua zon ini akan membawa kepada momentum untuk kita tampilkan 222 orang calon yang bakal bertanding di Parlimen menjelang PRU ke-16. Calon yang benar-benar tulis dari rakyat kepada rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat demi rakyat, bukan dari rakyat demi parti politik. Itu mereka sudah sekian lama memanipulasi dan membuat tipu daya seperti mana yang dijelaskan oleh Ustaz. Begitu helah mereka ini, jahat tak jahat, saya nak katakan mereka bergabung sebagai kerajaan persekutuan. Bila sampai pilihan raya negeri, mereka bertanding secara berasingan. Untuk tujuan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Untuk menipu rakyat dan untuk memecahkan undi rakyat. Kali ini rakyat hanya ada satu pilihan. Rakyat perlu tolak semua calon yang ditampilkan oleh parti politik ini dengan hanya memilih calon yang tidak mewakili mana-mana parti politik, iaitu calon bebas. Dan dua calon bebas ini kami yakin dan percaya mereka bukanlah calon-calon yang mewakili mana-mana parti politik, tetapi mereka adalah calon yang benar-benar ada jati diri, ada kejujuran, ada semangat juang untuk memperjuangkan hak rakyat. Maka sebab itu, dua calon ini saya percaya rakyat di kawasan Dun Taman Daya dan kawasan Puteri Wangsa perlu membuat satu keputusan yang benar-benar berani. Yang perkara ini adalah tidak mustahil sama sekali. Kerana apa? Kerana dari rakyat kepada rakyat. Jadi Ustaz, mungkin ada kata-kata terakhir ataupun ada hujah yang seterusnya Ustaz nak sampaikan untuk perhatian seluruh rakyat Malaysia, kerana kita percaya ada lebih ramai rakyat yang berkelayakan untuk menjadi wakil rakyat, untuk berjuang dan menoktahkan isu yang melibatkan rasuah, isu Rohingya, isu parti dan macam-macam isu, kerana kerajaan yang pada hari ini gagal melaksanakan tanggungjawab itu dan akhirnya menjadi beban kepada rakyat.